Jadi kalau tuan-tuan ni ada gangguan syaitan, Ustaz, macam mana nak tahu ada gangguan syaitan? Banyak cara lah. Pertama, tengok pada kuku. Saya cakap banyak kali dah. Kuku kita ni bersih, putih, elok. Ada yang kuku warna merah, tu inai, kan? Okey. Bahagian yang paling bawah dengan isi, dekat dengan isi kulit kita tu, selalunya warna putih. Maknanya sihat lah tu. Kalau 10-10-nya hitam, itu tandanya sakit. Hitam ini terbahagi pada dua. Satu dekat dengan isi, satu lagi hitam bahagian atas. Hitam bahagian atas tu kena potong lah, dah kotor. Yang tu bukan penyakit, tu pemalas nama dia. Ngotor. Ini bahagian dekat dengan isi ni. Sekarang cuba tengok, putih ke hitam? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tengok pada kuku. Sebab tu kuku ni banyak manfaat ni tuan-tuan. Bukan setakat yang hitam di bawah. Kuku melengkung. Kuku yang melengkung, apa kuku aku ni, ya Allah, makna tak sihat lah makcik tu. Putih dah ada putih, melengkung je dah, itu tak sihat lah tu. Nak tengok sihat tak sihat, tengok kepada kuku kita. Sekarang kita pegang kuku licin saja. Ada orang kuku melekuk-lekuk kuku dia. Ada yang terbelah kuku dia. Baik, jadi salah satu tanda gangguan sihir seperti santau, dia akan hitam di bahagian ni. Berapa jari Ustaz? 10-10. Tapi Ustaz, makcik satu je Ustaz. Itu terkapit pintu.